Kalau korang seorang gamers yang tegar, tak sah kalau korang tak ada game controller macam ni. Barulah best nak main game guys. Tak payah pegang phone yang berat dan tak payah nak dekatkan skrin dengan muka kita. Game controller ni bukan game controller cikai-cikai guys. Dari dua jenis, ada yang ada LED 4 ketul kat sini. Tapi yang ni jenis yang LED bulat macam ni je. Lampu dia korang boleh tukar-tukar. Ini warna-warni dan kita boleh tukar je. Nampak ada warna lain juga dan dia ada vibration. Ni butang vibration dia ni. Kalau korang nak on dan off. Butang lain ada XR, XL, ML, MR. Ada button T dekat sini dekat bahagian atas. ZL, ZR, LR. Kemudian button reset. Lampu untuk pairing, tempat untuk nak charge dan button dekat sini lengkap guys. So kalau korang main, vibration pun ada, main pun memang smooth. Untuk apa-apa saja game yang korang main pun tak ada masalah. So jom tengok aku main game ni. Seriously padu kan guys. Apa lagi, kalau korang ni kaki game tegar, korang tak dapatkan satu, memang tak patut lah guys. Dia datang sekali dengan USB cable dan juga user manual macam ni. So ini adalah kotak dia. Kalau korang nak main dekat PC, Windows boleh, dekat Mac boleh. Korang nak main dengan Android, korang Bluetooth je, tak payah pakai kabel. Berapa lama korang boleh main game? 6 jam continuous guys. So guys, apa lagi? Check out terus dekat beg kuning di bawah.